Ramai orang mengira Malaysia tidak ada kes pembunuhan yang benar-benar kejam. Tapi pada awal 1990-an, satu nama jadi tajuk utama seluruh negara. Mona Fandeh. Nama sebenar dia, Mazna Ismail, lahir pada 1 Januari 1956. Bekas penyanyi pop era 1980-an yang tak begitu dikenali. Seorang lagi penyanyi baru tanah air, Mona Fandeh, akan menyampaikan lagu dari anakmu, kemanakah dikau pergi? Album dan kerjaya nyanyiannya tidak mendapat sambutan besar. Menjelang awal 1990-an, dia dan suaminya Muhammad Afandi Abdul Rahman beralih arah daripada dunia hiburan ke dunia perbomohan dan rawatan spiritual. Mereka mendakwa boleh membantu individu mendapat kekayaan, pengaruh dan kuasa politik. Tetapi ada seorang lagi individu penting dalam kisah ini. Namanya Juraimi Husin. Dia bukan artis, bukan bomoh terkenal. Dia ialah pengikut dan pembantu pasangan ini. Menurut keterangan mahkamah, Juraimi terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ritual dan kerja-kerja teknikal. Dan di dalam kes ini, dia adalah orang yang penting dalam kes ini. Mangsa utama dalam kes ini ialah Datuk Mazlan Adris, seorang adun Pahang ketika itu. Sekitar awal 1993, Mazlan didakwa mula berurusan dengan pasangan ini tentang yang dia mahu meningkatkan kedudukan politiknya. Mona serta suaminya Afandi tidak cakap banyak, iaitu langsung menjanjikan satu ritual khas. Ritual itu bukan murah. Dilaporkan sekitar 2.5 juta ringgit diserahkan dalam beberapa transaksi. Setelah beberapa hari Mazlan menunggu, datanglah tarikh yang mengubah segala-galanya. Julai 1993. Mazlan tiba di rumah Mona di Kampung Perwas, Raub, Pahang. Dia disuluh baring, dipakaikan kain kuning, matanya ditutup. Kononnya itu sebahagian daripada upacara kebal dan kekuatan dalaman. Tapi itu bukan ritual. Itu hari terakhir dia hidup. Mazlan diserang dari belakang. Pengakuan di dalam mahkamah. Juraimi berkata dia melakukan itu dengan arahan Muhammad Afandi. Bagaimanapun, pasangan suami isteri itu menuduh Juraimi yang bertindak seperti orang kurang siuman sewaktu upacara mandi bunga dilakukan. Menurut dapatan mahkamah, Juraimi menikam mangsa, sementara Mona dan suaminya Afandi berada di lokasi serta terlibat dalam keseluruhan rancangan. Mazlan dibunuh. Tidak habis di situ, mayatnya dipotong kepada 18 kerat. Bahagian-bahagian anggota badan mangsa seperti tulang-tulang ditanam di sekitar rumah dan disimen. Kerja-kerja memotong dan menanam itu bukan spontan. Ia dilakukan secara terancang untuk menghapuskan bukti dan melambatkan siasatan. Beberapa hari kemudian, apabila Mazlan dilaporkan hilang, polis mula menyiasat. Polis mendapati kehilangan Mazlan ada kaitannya dengan dua pasangan ini, iaitu Mona dan Afandi, serta tingkah laku pasangan ini mula mencurigakan dan menarik perhatian polis. Pada 10 Julai 1993, polis menyerbu rumah tersebut. Dan benar saja, di situlah wang tunai ditemui dan hasil soal siasat, termasuk maklumat yang membawa ke lokasi tertentu. Polis menemui bahagian tubuh mangsa yang ditanam dan disimen. Satu negara menjadi heboh ketika itu. Perbicaraan bermula pada 1994 di Mahkamah Tinggi Temerloh. Sepanjang perbicaraan, satu perkara yang buat ramai orang tak selesa. Mona kelihatan tenang. Dia sering tersenyum kepada wartawan, berpakaian kemas, seolah-olah masih seorang selebriti. Juraimi pula tampil sebagai individu yang secara fizikal melaksanakan pembunuhan.
Dalam satu peringkat, dia memberi kenyataan yang membawa kepada penemuan mayat, namun keseluruhan bukti fizikal dan keterangan saksi mengukuhkan penglibatannya. Mahkamah menilai kes ini sebagai pembunuhan terancang, bukan kemalangan. Pada 25 Mei 1995, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Mona Fande, Afandi dan Juraimi, iaitu hukuman gantung sampai mati kepada mereka bertiga. Rayuan dibuat, tetapi gagal. Akhirnya pada 2 November 2001, ketiga-tiga mereka dihukum gantung di penjara Kajang. Sebelum hukuman dijalankan, Mona pernah berkata, "Aku takkan mati." Tapi pada pagi itu, hukuman tetap dilaksanakan. Dan sampai hari ini, nama Mona Fande masih disebut-sebut. Bukan kerana dia penyanyi, bukan kerana dia bomoh, tapi kerana satu perkara. Dia merancang pembunuhan dengan wajah yang tenang. Dan dalam kes ini, 3 orang dihukum, seorang mangsa mati dan satu negara tidak akan pernah benar-benar lupa.